Mungkin ramai yang suka makan kurma tapi tak pernah tengok pokok kurma depan-depan. Sekarang ni kita berada di ladang kurma dan di sebelah saya Puan Joanna binti Daruni, pengurus Melayu Raya R&D Biotech Berhad. Oh, inilah dia pokok kurmanya. Jadi Puan Joanna, sejak bila penanaman pokok kurma ni dah mula berjalan? Okey, untuk Safawi ni kita dah start daripada 2008. Sekarang sehinggalah hari ini. Maknanya kita dah ada 4 tahun. Yang kat kawasan sekitar kita ni pokok kurma Safawi. Ya, Safawi. Jadi berapa banyak jenis pokok kurma semua sekali? Okey, yang boleh hidup dekat dalam Malaysia ni dengan iklim kita hanya Safawi dan Ajwa. Hanya 2 jenis sajalah. Oh, 2 jenis saja. Ajwa tu yang orang kata kurma Nabi tu kan? Ya, betul. Jadi dia lah kurma Nabi dan dia lah yang kira kurma yang mahal lah. Jadi berapa besar kawasan tanaman? Okay, untuk Safawi dalam 4 ekar. Okey, yang untuk Ajwa? Ajwa 2 ekar. Baiklah, Puan Joanna, macam mana dia punya kualiti kan, kurma-kurma yang dihasilkan daripada tanah kita lah orang kata, dengan kurma yang diimport daripada Madinah, Mekah dan sebagainya? Okey, untuk kualiti dia yang ada yang fresh, yang kalau kita petik daripada pokok tu sebenarnya lagi kita rasa fresh lah, tak macam yang dah packing. Sebab yang packing tu kita dah tak rasa kelat-kelat dia, dah tak rasa manis-manis dia, dah tak sama macam yang kita petik. Jadi maksudnya kualiti daripada pokok yang kita tanam di Malaysia ni dengan yang di luar sama je? Sama je. Tak ada beza lah. Tak ada beza. Jadi macam mana dengan proses untuk mengambil buah tu berapa kali setahun? Okey, untuk kurma Malaysia ni setahun hanya sekali. Sekali saja? Ya, sekali saja. Dia tak macam sawit. Jadi kalau dekat pusat penanaman ni biasanya bulan berapa yang kita ambil hasil dia? Okey, untuk Safawi kita jangkakan dia akan mengeluarkan hasil pada bulan 6 ataupun bulan 7. Okey. Untuk Ajwa pula? Ajwa kita jangkakan bulan 9 tahun harapan. Bulan 9 tahun. Oh, maksudnya belum lagi belum. Ajwa dalam proses kita untuk tahun harapan lah. Baiklah penonton semua, kalau nak tahu, inilah dia pokok kurma Safawi berusia 7 tahun ya Puan Joanna, dan 2 kali mengeluarkan hasil betul-betul lah, maksudnya tahun ni, tahun lepas dan tahun ni. Baiklah, jadi Puan Joanna, kalau dari segi pemasaran produk kurma ni macam mana? Okey, untuk buah kurma yang kita tanam, okey, untuk buahnya memang kita tak jual menyeluruh, tapi kita ada ekspor keluar. Contoh di China, sebab di sana kita ada buat produk coklat. Dan selebihnya macam saya cakap tadi lah, kita ada buah kuku tamar, kita ada susu ilham, dan kita ada honey, susu daripada madu. Kita akan plus dengan kurma lah. Tapi untuk kita jual menyeluruh memang belum lagi. Jadi kalau macam kurma ni, mungkin penonton pun tertanya, kalau kita nak tanam kat rumah kita boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tapi kita tak ada waranti untuk segi penjagaan, penanaman dan sebagainya. Sebab dalam konsep program ni, mana yang tanam di R&D kita, dia akan dapat banyak benefit. Di mana kita ada waranti, ada kos dan juga ada pendapatan. Maksudnya setiap tahun kita ada bagi peserta tu pendapatan tahunan daripada hasil buah dia lah. Jadi boleh jadi satu pelaburan juga. Ya, betul. Jadi kalau dari sudut penjagaan, kalau nak juga degil, nak juga tanam kat rumah, macam mana penjagaan ni? Okey, itu kita syarikat memang dah tak ada, untuk penjagaan memang dah tak ada. Tapi pada yang membelinya tu, dia kena jaga sendirilah. Kami tidak ada pantauan. Tapi andai kata dia nak buat juga, nak tanam, mungkin lebih daripada 10 pokok, boleh rujuk pada R&D untuk daripada segi penjagaan. Tapi ada cas tahunan lah. Kita ada kedekan cas tahunan. Maksudnya segala pendedahan, pendidikan semua akan disediakan. Kita akan bagi kursus lah untuk daripada dia jaga macam mana, dan baja, terlebih baja pun dia mati sebenarnya. Baik. Saya sebelumnya memang tak pernah pergi ladang kurma di Malaysia. Yang pernah pun ketika melakukan umrah berziarah ke Tanah Suci Mekah dan Madinah. Kalau kita tengok pokok kurma Safwa ni pun baru, yang paling tua pun baru 7 tahun lebih. Jadi masih lagi muda, dan harapnya kita boleh menjadi matang seperti mana penanaman kurma di Timur Tengah. Dari segi potensi itu, mungkin pada pendapat saya kita perlu melihat pada tahun-tahun yang akan datang, mungkin 4 ke 5 tahun lagi, hingga satu lagi produk, iaitu kurma
ajwa kita tu membuahkan hasil dia. Dan apabila duanya stabil dan kualitinya didapati mampu menyaingi kualiti kurma yang datang dari Timur Tengah, jadi pada saya pada waktu itu potensi penanaman kurma di Malaysia adalah sangat tinggi, kerana Timur Tengah dengan sini agak jauh. Jadi kalau negara-negara yang berada di sekitar kita boleh mengambil manfaat daripada Malaysia, daripada perlu import jauh-jauh daripada Timur Tengah. Cabaran untuk projek ni sedia maklum mungkin bergantung pada cuaca lah. Dengan sekarang ni cuaca dekat Malaysia sekejap hujan. Okey, tu daripada segi penjagaan pun kita kena jaga sebaik mungkin. Puan Joanna, macam mana kalau penonton-penonton kita nak datang sendiri dan tengok sendiri macam mana pokok kurma ni rupanya? Okey, pada penonton yang nak datang singgah melawat tapak kami, boleh terus pergi ke ofis kami di Melayu Raya R&D Baitul Bahad yang terletak di Taman Mas Merah. Baiklah, kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Joanna kerana sudi menemani kita dan tunjuk kawasan sekitar ni. Dan pada penonton, jangan lupa siapa yang kebetulan dekat dengan kawasan ni, singgah, jangan tak singgah. Sebentar tadi, pastikan anda semua berkunjung ke sini sekiranya anda semua berkesempatan. Saya Omar Mukhtar.